Yen, jom kita pergi mining. Hah? Mana Yen? Aku harap dia ada dekat sini. Oh, Yen. Ha, itu pun dia. Hai Yen, jom kita pergi mining. Kenapa muka sedih tu? Mesti sebab kamu tercekik tulang ikan lagi kan? Nah, ini lagi teruk dari tu. Oh no, lagi teruk dari tu. Hari ni aku sangat sedih. Dah lah aku nak pergi healing. Hey, aku cuma buat lawak je. Okay, mungkin tak kelakar, tapi boleh tak kamu bagi tahu kenapa kamu sedih? Tak ada apalah situ. Jangan risau. Okay, kalau kamu tak bagi tahu, aku akan cari sendiri kenapa. Hey, apa maksud kamu cari sendiri? Jangan risau pasal tu. Mari kita tengok ada apa. Mungkin ada benda yang buatkan Yen sedih. Mungkin dalam chest ni, cuma ikan. Hey, jangan tengok dalam chest aku lah. Yen, apa kamu buat dengan ikan yang banyak ni? Itu stok untuk kecemasan. Aku tak tahu pula kalau ada kecemasan kena simpan ikan. Itu stok kecemasan untuk personal aku lah. Okay, fine. Apa yang kamu cuba sembunyikan, Yen? Tak ada apa yang perlu disembunyikan. Aku cuma rasa macam bukan diri aku lah. Bagi aku ruang. Okay, yelah. Kejap. Apa benda ni? Oh, Seto. No. Jangan tekan tu. Nah, aku akan tekan juga. Wah, ada pintu rahsia. Alamak. Kamu dah jumpa. Yen, apa benda ni? Ini adalah memori kristal aku.